besar. Wa manafi'u linnas, dan ada beberapa manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma, adapun sedangkan dosa-dosa kedua-duanya akbaru min naf'ihima, adalah lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Jadi kedua-dua ni arak ni ada manfaat dia. Orang berniaga dia boleh dapat untung banyak. Orang tubuh, orang sakit, orang masalah sikit minum arak hilang masalah sekejap. Orang tubuh sejuk minum arak jadi panas. Judi pula ada ketika-ketika tu boleh untung, boleh manfaat. Tetapi Tuhan kata dosa kedua-duanya dosa besar. Manfaat ada sikit, tetapi dosa kedua-dua tu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi maknanya tidak boleh buat. Ayat yang berikut ni berkenaan perkara lain pula. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka tanya kamu apa yang madza yunfikun, apa yang mereka hendak infakkan. Dia tanya apa yang mereka nak infakkan, apa benda, berapa banyak atau apa yang mereka nak infakkan. Qulil afwa, kata Allah, apa yang lebih daripada kamu guna tu boleh lah ni infak. Apa yang lebih pada kita dah guna dah, duit kita guna, apa yang lebih tu kita infak. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Kerana demikian itu Allah Ta'ala memperjelaskan untuk kamu dalil-dalil kuasanya, yang membuat kuasa, memberi kuasa pada kita, memberi kuasa pada kita. Boleh setengah perkara boleh makan, boleh minum, dan setengah perkara tak boleh makan, tak boleh minum. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu dapat berfikir bahawa Allah Ta'ala saja yang boleh buat syariat, orang lain tak boleh buat syariat. Judi ni, antara judinya maksudnya begini, mudah ya. Judi ni ialah ramai orang labur duit dengan jumlah yang sama atau jumlah berbeza-beza, tapi yang dah boleh hasilnya beberapa orang saja boleh hasil, yang lain tu semua rugilah kau. Itu panggil judi. Contohnya loteri, tikam RM1 ke RM10 ke RM100 ke, kebanyakan tu rugi. Yang boleh untungnya 1 sampai 10 ke berapa tak tahu lah, bonus ke apa tak tahu, kita tak pernah judi ni, tapi boleh untungnya sikit. Maka perkara yang sama berlaku kepada memancing, pertandingan memancing. Masuk RM10, yang dapat untungnya seorang dua orang, dan yang dapat sagu hati. Bertanding suara burung ke, bertanding belalang, orang tahu bertanding belalang. Belalang rusa dia bertanding belalang berkukuk juga, kukuk belalang rusa dia panggil. Tak nak tangkap waktu malam, masa dia berkukuk waktu malam, bertanding pun waktu malam juga. Dan bertanding itu maknanya tikar bubur RM10 seorang, yang dapat untungnya seorang dua. Dulu tanding memancing, suara burung merbuk, tekukuk, merbah jambu ni, dulu RM10 sekali masuk. Mula-mula sebelum pada tu RM5, kemudian naik RM10. Sekarang ni berapa orang lah. Dulu dapatnya TV, lepas tu sagu hati dan lain. Kemudian dia naik kepada basikal, kemudian motosikal. Ada satu tempat tu bertanding memancing di Kuala Lipis. Orang tu sendiri beritahu, dia bertanding memancing di Sungai Lipis tu, RM300 satu kepala, satu joran. Hasilnya dapat, siapa boleh nombor 1, RM30,000.
Judi dah, tak ada apa dah. Jadi bertanding macam ni dia panggil judi juga. Yang herannya ustaz-ustaz ni yang buka pertandingan tu wakil ayat nak lah dia terhenti. Lepas tu apa kerja ni mufti-mufti kita tak keluar hukum. Orang dah bertanding tak berhenti-henti ni. Bertanding di laut, berada di sungai, berada bertanding ikan, mancing burung-burung. Sebenar sekali kalau nak bertanding mudah ya. Suruh wakil ayat, adakah hadiah, seorang adakah hadiah, yang semua masuk tu free lah. Siapa dapat hasil nombor 1, nombor 2, harga burung tu naik kan? Kan? Harga burung tu harga naik. Lepas dia yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak payah lagi hadiah. Hadiahnya wakil rakyat yang beri, ataupun siapa-siapa yang nak beri, orang kaya mana-mana ke yang anjur, beres. Duit tak ada beli, tak boleh, tak usah bubuk. Tak boleh tak lah. Tak. Jadi yang kedua tu, apa yang nak infak ni, apa yang kita guna lebih pada kita, apa yang kita ada duit lebih, boleh kita guna untuk infak. Jangan pula infak tu berlebihan, jadi bazir pula. Jangan berlebih-lebihan lah. Maknanya jangan terlalu banyak sangat, aku tak boleh lah. Jadi infak tak tahu apa pasal, infak tak mesti, tak boleh lah. Infak ni ada tujuan dia. Nah, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, supaya kita dapat manfaat tu. Di dunia wal akhirah, supaya dapat manfaat tu, di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Tengok ayat tu suku tu, di dunia wal akhirah tu suku. Ayat sambungan ayat 220 pula lagi ialah wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kamu tentang anak-anak yatim. Macam-macam tanya ni. Sahabat-sahabat Nabi dulu tanya tentang anak-anak yatim. Kul, kata pada mereka, islahul lahum khairun. Berbuat baik pada mereka, memperbaiki keadaan mereka tu, anak-anak yatim tu lebih baik. Apa maksud anak yatim? Anak yatim ialah kanak-kanak yang 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke atas tu tak termasuk anak yatim lah. Macam saya nak kata saya anak yatim berat. Dia umur 15 ke bawah ya anak yatim ni. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu gauli mereka, bergaul, berbuat baik dengan mereka, bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka saudara mara kamu juga. Sebab sini ya biasanya bapa-bapa saudara lah kepada anak yatim itulah yang akan jaga budak ni. Pasal ayat semalam, ayat lepas pada ni ialah berkenaan dengan cerai kan. Ya semalam berkenaan nikah. Ada juga cerai ke semalam? Ada cerai malam? Tak ada. Malam ni ada cerita nikah kahwin. Dalam cerai, menyusu. Dan anak tu anak siapa sebenarnya? Anak mak dia ke anak ayah dia? Atau anak kedua-dua? Allah Ta'ala akan beritahu sini. Dan kalau anak yatim tu yang mati tu bapak dia ke, biasanya anak yatim yang paling bahaya sekali ialah mati bapak lah. Mati bapak dia lah yang paling berat sikit daripada mati mak. Anak yatim tapi mati mak saja. Pasal ayah dia ada lagi. Yang mati bapak ni masalah. Jadi yang mati bapak tu, adik-beradik bapak dia tu kena bela anak saudara dia tu. Kalau mati bapak atau bercerai bapak tu dengan bapak tu bercerai dengan mak dia, maka kalau bapak tu tidak jaga anak tu,
maka adik-beradik dia yang lelaki kena jaga anak tu. Tak tahu dah. Kita ni bila buat belakang kita buat kita. Aduh. Mati adik-beradik kita, yang lelaki sudah. Anak dia tu kena jaga kita. Sekolah dia, pakaian dia, makanan dia tu kena jaga belakang tu, kena beri tu. Tak tahu noh. Depan. Jadi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang buat kerosakan daripada orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang buat kerosakan tentang anak yatim ni, ataupun siapa yang buat kebaikan untuk anak yatim ni. Jadi balik pada ayat tadi, kulil islah tu, buat baik pada mereka. Satu lagi ialah memperbaiki keadaan mereka. Keadaan dia miskin. Biasanya kalau mati bapak ni miskin satu, kalau tidak miskin anak tu jadi terbiar. Mak dia nak kahwin pula ke apa ke, dia tak boleh kan anak tu. Tengah duduk teks mari kepada bakal calon suami dia tu, tinggal anak dia tu tak masak tak apa misalnya lah. Maka memperbaiki keadaan mereka tu lebih baik. Kita kena jagalah. Nah, siapa dia jaga ni? Adik-beradik bapak dia. Adik-beradik bapak dia. Dah, adik-beradik bapak dia. Bapak dia tak ada adik-beradik. Adik-beradik tu lelaki, yang lelaki tu. Allahu Akbar. Kalau tidak, datuk dia kena jaga. Kalau tidak, datuk saudara dia kena jaga budak tu. Kalau tak ada adik-beradik lelaki, datuk dia. Kalau tak ada datuk dia, datuk saudara dia. Tu dia. Kena jaga, kena beri nafkah ke budak tu. Aduh, hai. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang mufsida ni, yang buat kerosakan tentang anak yatim ni, tak peduli tu. Nah, bapak saudara dia lah, ataupun datuk dia. Walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala kendaki, la'anatakum, Allah Ta'ala boleh datangkan kepada kamu kesusahan dengan bawa mari keluar hukum macam-macam. Habis banyak masalah kita kan. Allah Ta'ala boleh datang ke kesusahan pada kita. Kita tak jaga anak yatim. Anak yatim kan anak saudara kita sendiri. Lepas tu kita tak jaga tu, ada masalah besar. Yang mak saudara ni pula dia ada masalah juga. Yang mak saudara ni, mak saudara dia lah, adik-beradik abang, adik-beradik ayah dia tu, adik-beradik ayah kepada budak tu. Mungkin dia ada keluarga dia di bawah tanggungan suami dia pula. Sebab tu yang adik-beradik lelaki lah yang kena jaga anak saudara ni. Kalau adik-beradik perempuan nak jaga boleh juga, cuma masalah dia ada keluarga dia tu lah. Dia kena minta izin dengan keluarga suami dia pula. Nah, Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha gagah perkasa dia, boleh buat apa saja hukum. Al-Hakim, maha bijaksana dengan memberi hukum-hukum yang sempurna untuk kita ikuti. Ayat berikut ni pula tentang nikah kahwin. Calon-calon orang-orang, calon-calon perkahwinan, sama ada calon tu lelaki atau calon tu perempuan. Ni hukum ni pula. Ayat berikut ni, ayat ni duk mari 2-3 ni sampai berapa muka surat lagi tak tahu ni. Nikah ni yang sampai banyak lagi ni nikah ni.
Tu dia. 2 muka surat lagi yang nikah. 2 helai lagi, tidak 2 muka surat, 4 muka surat lagi. 5 muka surat. 5 muka surat. Am nikah saja. Am nikah dengan cerai saja. Main-main. Dan nikah ramai boleh ke? Ini ada belakang ni. Ada belakang ni, calon suami, calon bini, lepas tu wali, lepas tu adik-beradik dia. Adik-beradik tak kira lelaki perempuan yang kacau perkahwinan. Lebih-lebih lagi perkahwinan yang sedang baik tiba-tiba rosak kerana bisikan siapa-siapa lah, ataupun dia bercerai kemudian kita masuk campur. Yang masuk campur tu pula kita je boleh je pula dah. Boleh tak masuk campur? Ada belakang ni. Wali tu masuk campur, wali sendiri masuk campur, boleh ke tidak? Sikit lagi awak ni akan jadi wali-wali belakang ni sikit lagi. Kahwin anak apa semua tu. Jadi kita ni boleh masuk campur ke tidak dalam urusan nikah kahwin. Nikah kahwin tu satu, bercerai anak kita tu satu. Lepas tu anak kita yang sudah bercerai tu pula nak kahwin pula, anak perempuan nak kahwin. Macam mana? Baik, dia start dengan calon perkahwinan. Mula-mula. Wala tunkihul musyrikat. Jangan kamu kawinkan anak-anak perempuan kamu, anak-anak lelaki kamu dengan perempuan-perempuan musyrik. Ada. Bukan wali sini. Jangan kamu, orang yang nak kahwin lelaki, jangan kamu kahwin dengan perempuan-perempuan musyrik, perempuan-perempuan yang buat syirik. Perempuan-perempuan yang buat syirik. Musyrikat ni mana perempuan musyrikin. Mana-mana perempuan yang buat syirik dia panggil musyrikin. Sakit lenga kalau saya mengajar Islam, tak kira Islam lah buat syirik, panggil musyrikin. Yes. Siapa suruh kamu buat syirik ya? Bukan. Saya ni lah masalah ayat pertama ni. Hatta yu'minna, sehinggalah mereka perempuan yang musyrik tadi beriman. Jadi saya nikah anak saya, 2 orang anak saya yang perempuan saya kahwinkan. Pertama sekali calon suami dia tu saya tak kenal. Maka tiba-tiba mari berita kata nak kahwin dengan anak saya. Lepas tu nak panggil orang dia kata ada orang nak mari Minang. Saya kata boleh ya. Lalu datanglah rombongan Minang, bawa dengan benda tu macam-macam lah rombongan Minang. Macam mana? Kita yang tak perlu belakang tapi dia bawa lah. Dia tak kenal kita pun tak kenal dia. Dia datang, jadi kumpulan lelaki duduk luar, kumpulan perempuan dalam belah tabir belakang, masuk bilik, masuk ruang tamu perempuan. Saya tak tanya dia apa pasal lagi, tak tanya. Dia duduk tu sila duduk apa semua, tak tanya apa pasal lagi, tak tanya. Saya terus tanya berkenaan dengan semayajak. Saya tanya semayajak dulu. Awak semayajak macam mana? Boleh ke? Boleh buat atau tak boleh buat? Agak-agak. Dia pun terpesir-pesir. Saya kata ni dengar pasal perempuan kena dengar belah dalam tu. Suara saya berganda. Tapi saya cakap kuat. Lalu dia kata, Ustaz beritahu lah. Saya pun beritahu. Pakai perantaraan dah, pakai terus tu imam apa semua buat semayajak dah. Ya. Hindu buat macam ni, awak nak buat juga lagi ke? Tak lagi. Katanya bapak mertua lah. Bapak mertua dia lah, bakal bapak mertua atau berah saya lah. Biasa saya lah. Bersama dengan adik-beradik dia dan adik-beradik lelaki itulah.
Lepas tu saya tanya berkenaan tahlil. Saya cerita tentang tahlil, gini. Nak buat? Tak nak buat. Okey, talqin pula. Tanya, talqin. Nak buat? Tak nak buat. Tanya, agak-agak 1 jam agak-agak. Terima belakang ni, nak tukar belakang dah. Nak tukar belakang dah. Setuju belakang ni, semua orang lagi ni. Setuju. Okey, setuju, apa hal lagi? Baru tanya apa hal lagi. Kalau dia tak terima salah satu, saya kira awak balik. Awak mari apa hal tu tak payah. Tak payah cerita apa awak nak. Saya laksana ni, saya laksana dah ni. Tak tahu lah awak pula apa benda ni. Berani kena buat, tak tahu. Jaga-jaga yang ada anak perempuan. Lepas tu mari yang kedua pula. Yang kedua tu dah tahu lebih kurang. Maka mudah sikit lah. Tapi tanya juga lah. Lepas tu saya beritahu dia, awak tahu tak sanding ni macam mana? Dia kata Hindu. Awak nak buat tak? Kalau awak nak buat, saya tak bagi kahwin ni. Saya cakap terang-terang ni. Dia tak bagi kahwin dah. Dia kata tak buat. Gini lah, bila sudah kahwin ni, tiba-tiba saya pergi rumah awak. Rumah awak tu ada plumbing tu. Semua saya ni akan keluar daripada rumah awak hari tu. Awak nak tak? Saya akan keluar, semua sekali. Semua rombongan saya akan keluar. Anak saya jadi anak naik. Pasal sudah jadi menantu awak. Awak nak lagu tu kau boleh? Saya kata. Dia kata tak buat Ustaz. Tak apa. Makna kita beritahu dah. Tapi kalau dia buat, makna kita pergi hantar tu, semua rombongan tu akan patah balik. Tak masuk rumah. Kalau masuk turun belakang. Tak makan, tak apa semua. Tapi kalau tahu awal daripada tu, maka awak kena mari ambil menantu awak, pasal saya tak akan hantar. Dia kata gitu. Dia kata terang-terang gitu ya. Dua-dua menantu ni. Dua-dua biasa. Saya beritahu terang-terang gitu ya. Awak nak buat, nak kata nak. Kalau tak nak, kalau awak nak buat, nikah ni tak jadi. Tapi kalau jadi, lepas awak buat, saya tidak akan pergi. Boleh? Boleh. Faham lagi gini. Aku tanya. Okey. Biar semua orang Malaysia ni dengar. Apa ni dia kahwin cara Hindu. Mengaku Islam, ikut Hindu. Wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Tiba-tiba ikut ajaran Hindu. Allahu Akbar. Jadi sehinggalah mereka beriman. Jadi saya laksanakan ni ayat ni. Ada seorang lagi ni. Ada seorang lagi anak saya. Anak lelaki muda. Pasal kita tak payah tanya. Tapi kita akan tanya lah, yang perempuan tu musyrikin ke tidak. Kalau musyrikin tak bagi kahwin ke. Jaga-jaga tau. Ada seorang ni. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Maka wala amanatun mu'minatun. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikat. Dan bahwasanya hamba-hamba abdi yang mukminat, yang beriman tu lebih baik, khairun lebih baik min musyrikat, daripada perempuan-perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun mereka tu memikatkan hati kamu kerana perangainya, baiknya, kayanya, comelnya, jalan tingginya, berbudi bahasanya, pandai memasaknya, tak kira, tak tolak belakang. Wala tunkihul musyrikat, wala tunkihul musyrikin. Dan jangan kamu pula, wali pula ni. Ini wali ni. Jangan wali-wali mengawinkan anak-anak perempuan kamu kepada lelaki-lelaki musyrik. Yang saya baca tadi lah. Nah, yang saya baca tadi dua-dua ni, ambil ayat belakang ni. Hatta yu'minu, sehinggalah mereka tu beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin.
Dan benar-benarlah awak abdi yang beriman itu lebih baik daripada lelaki-lelaki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mereka tu, lelaki musyrik tu memikat hati kamu kerana tampannya, kerana kayanya, kerana baik budi pekertinya. Tapi musyrikin tak boleh buat. Ginilah awak nak menikah dengan Hindu, cakap muda-muda. Kena tanya dulu Hindu ke tidak awak ni. Gitu. Dia cakap terang ni. Begitu tak? Sekarang ni Islam pun tak tahu ni. Ada etis pun ada Islam ni. Ada yang dah Kristian pun ada Melayu ni. Nama tak ada tukar. Nama tak ada tukar. Allahu Akbar. Ada yang kahwin cara Kristian pun ada. Islam kahwin cara Kristian. Ya, nak pergi tu macam Kristian, saya kahwin dengan awak sekian, saya janji begini. Yang lelaki, yang perempuan pula jawab begini. Lepas tu ustaz tu pula kata, tak apalah, jadilah kamu laki bini. Apa tu ya? Sudah berlaku dah, dia sabar. Di kalangan satu kumpulan, dua kumpulan orang kaya semenanjung. Begini kau nu, sabar. Orang nak kahwin esok ni, dia jadi saksi, dia pergi juga. Orang yang nak kahwin esok ni, dia jadi saksi, dia ada juga tempat tu. Awak tanya dia esok, tak percaya. Ulaika, orang-orang musyrikin seperti ini, yad'una ilan nar, akan ajak kamu, sama ada kamu tu perempuan atau kamu tu lelaki yang nak kahwin tu dengan dia tu, yang dia musyrik itu, ilan nar, kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajak kamu kepada syurga. Wal maghfirah, dan keampunan biiznihi, dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah Ta'ala memperjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, linnas, untuk manusia semua sekali, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka semua dapat berfikir bahawasanya Allah Ta'ala sajalah yang boleh buat syariat yang layak kamu puja. Orang lain tidak boleh buat syariat. Nabi kita hanya orang suruhan Tuhan. Jadi kalau mana-mana ustaz yang buat syariat sendiri, buat ibadat sendiri, itu awak jangan ikut lah. Nah, ya, syariat ni hanya Allah Ta'ala boleh buat. Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya kamu tentang haid. Haid sini bukan masalah haid, masalah bersetubuh dalam masa haid. Kul, kata pada mereka, huwa adza, haid itu adalah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kamu jauhi daripada bersetubuh dengan wanita pada masa haid. Orang Yahudi kena asing duduk bilik suku pada hari haid. Gerak dia. Kita tak ni, kita boleh tidur sekali tapi tidak boleh bersetubuh ya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati mereka, iaitu jangan kamu bersetubuh dengan mereka, hatta yathurna, sehinggalah mereka suci, iaitu sehingga mereka tu mandi haid. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka sudah suci, iaitu mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datanglilah pada mereka daripada arah yang Allah Ta'ala perintah pada kamu. Jadi jangan lewat sajalah. Min haitsu amarakumullah tu maknanya jangan melewatlah. Apa faham tu? Jadi daripada arah mana tak apa, nak berdiri, nak duduk, nak melentang, nak naik, nak senggeng, nak apa, nak terletang, nak balik, tak apa-apa.
Asal jangan lewat saja. Ingat tu ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang bertaubat, kerana mereka dulu buat benda-benda ni. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala suka pada orang yang suci daripada perkara-perkara najis dan syirik. Nisa'ukum, isteri-isteri kamu itu harthul lakum, adalah ladang bagi kamu. Fa'tu harthakum, maka datangilah ladang-ladang kamu, anna syi'tum, bagaimana cara yang kamu suka. Jangan lewat saja satu kali tu ya. Bagaimana cara? Ikutlah bagaimana pun. Nah, ayat ni baca di tipuh bawah ni, oh hara habis. Banyak perempuan tipuh. Tak saya mengajar begini apalah. Ya masalah ni nak mengajar ni dulu saya dah fikir lah, mana nak kalau saya bila belajar ayat ni, mana nak mengajar. Gini ya, beritahu gitu je lah. Pejam mata beritahu gitu je lah. Tak boleh nak cerita ni. Faqaddimu li anfusikum, dan utamakan yang baik untuk diri-diri kamu. Mana cara baiklah. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquhu, bahwasanya kamu ni suatu hari akan temui Allah juga. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang beriman bahwasanya mereka akan balik jumpa Allah dalam syurga. Ayat berikut ni pula tentang bersumpah pula. Sumpah pula. Bersumpah ni kena ingat nah. Tidak boleh awak bersumpah selain nama Allah. Jangan siapa-siapa bersumpah selain daripada nama Allah. Jangan bersumpah saya bersumpah dengan matahari tengah naik. Syirik ke Tuhan tu. Saya bersumpah dengan cahaya api, cahaya lampu. Ada tak? Ada. Tak pernah dengar? Nasib baik. Saya pergi ke Bali, sumpah depan cahaya lampu dah. Orang sana sumpah matahari tengah naik belah pagi, bila matahari tengah jatuh dia sumpah matahari tengah jatuh. Tu semua tu syirik ke Tuhan belaka. Awak tidak boleh sumpah dengan makhluk. Sumpah dengan nama mak ke apa ke tak boleh belaka. Sumpah hanya dengan nama Tuhan saja nah. Nah, yang buat dah tu kena taubat. Mana yang sudah buat dah, maka kena taubat. Ini ayat dia. Ini bukan sumpah. Wala taj'alullah, jangan kamu jadikan Allah urdatan, sebagai penghalang kamu nak buat baik. Iaitu jangan kamu bersumpah dengan nama Allah untuk kamu buat baik. Li aimanikum, dalam sumpahan-sumpahan kamu. Ya gini, wallahi saya tak nak buat makan, tak nak buat kenduri. Wallahi dia bersumpah. Bersumpah nama Allah dah, tapi nak buat benda baik. Sumpah tak nak buat benda baik, tidak boleh lah, kena langgar sumpah tu. Kau tahu ada? Saya bersumpah saya tak nak infak dah lagi. Maka siapa-siapa bersumpah yang itu kena langgar sumpah dia. Iaitu dengan beri makan 10 orang fakir miskin, 10 cupok beras, kena tebus, kena langgar sumpah. Saya bersumpah tak nak tidur dengan bini saya, tepuk tak boleh juga. Ilah dia panggil, ilah dia panggil. Saya bersumpah tak nak balik dengan bini saya, tu semua tak putih, tak boleh lakar tu. Dia mulut gatal ni. Ada masa dia masuk apa dia? Masuk setan. Masuk seh tu masuk atu tu setan. Masa tu dia sumpah, masa tu sumpah tak nak bernaik, tak nak pijak rumah adik-beradik pada, rumah saudara pada. Sumpah-sumpah gini kena langgar belaka.
Saya bersumpah tak nak cakap lagi dengan pak saudara saya ni sampai mati. Kena langgar. Pasal buat baik dengan kerabat ni dituntut Allah. Siapa-siapa bersumpah begini kena langgar. Nah, kena langgar sumpah tu dengan bayar fidyah dan kena pergi. Yang ipoh tu terus pergi ke Johor kerana dia bersumpah tak nak pijak ke apa kalau ngapak saudara dia di Johor. Naik ke terbang pergi Johor, pergi tahu waktu je, pergi rumah bapak saudara dia, cakap minta maaf balik ke balik. Tu anak murid saya di Johor, di Ipoh. Anak bapak saudara dia pukul ayah dia. Marah sana sampai sumpah. Sumpah tu nak pergi, nak batal sumpah tu. Bapak saudara, adik-beradik ayah dia atau adik-beradik dia sendiri ke tak nak pijak rumah adik-beradik kerana ada hal gini-gini, tu kena langgar sumpah. Nanti sampai izil korban, iaitu kerabat, hubungan kerabat tu nanti saya beritahu pula hukum macam mana orang yang memutuskan tali silaturahim keluarga. Apatah lagi yang kita putus dengan mak bapak kita sendiri ataupun dengan anak kita sendiri. Siapa-siapa yang halau anak dia pun jatuh saka serupa ya. Saka tu bila dia mati tu jatuh saka pada anak dia, dia lah halau tu juga lah. Tak boleh beri pada orang lain duit bahagian anak dia tu. Tak jadi dengan sumpah saja, tak jadi. Tak mengaku, tak jadi. Nak tukar IC ke apa, tak jadi belakang. Tukar nama ke, tukar nama. Ayah dia ni sumpah, dia nak marah anak dia tu. Dia halau anak dia tak mengaku anak, dia pun tukar IC. Tukar semua, IC, pasport, tukar tengah tanah, orang rumah semua tukar belakang pada nama lain. Nama dia juga sebab dia tukar nama dia. Jatuh saka pada anak dia tu juga. Lepas tu yang bismillah yang Melaka yang meraih tu, itu auta agama. Auta pada agama Islam. Wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah dengan jaga hukum. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquhu. Ayat berikut ni tak? Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Jangan kamu jadikan nama Allah yang kamu buat sebagai sumpah tu urdatan, sebagai penghalang li aymanikum, dalam sumpah-sumpah kamu. Jadi bersumpah tak nak buat baik, benda baik nak buat tu, hubungan keluarga tu benda baik kan. Dia bersumpah nama Allah, tak boleh buat apa dah, saya bersumpah nama Allah dah kan. Yang paling teruk sekali dia bersumpah tak nak balik tidur dengan bini dia. Dia kata nak balik tidur tak boleh lah pasal saya bersumpah nama Allah dah. Dia rakak diri dia sendiri. Dia nak balik kan jadi langgar sumpah. Dianya sudah anu dah, sudah menyesal dah. Nak balik tak boleh pasal sumpah nama Allah. Tak nak pijak dan tak nak tidur rumah bini dia. Jadi dia tak balik kerana sumpah tadi. Maka caranya mudah saja, langgar sumpah tu, bayar video 10 orang pakai miskin, beres, tak ada benda. Nah, awak nampak tak pernah sapah ni, tapi saya ada jumpa dah. Jadi awak, kalau awak mengajar orang atau tak boleh pada orang, ada kita ni, ada mari. Ada yang sumpah tak nak buat makan, macam-macam. Kalau saya nak makan, nak buat makan, wallahi saya tak nak ajak dah apa saudara saya mari. Semua kena langgar lah kau sumpah lagu tu. Itu putus silaturahim. Itu sumpah putus silaturahim. Tak boleh bersambung balik.
wa tattaqu, dan bertakwalah, wa tuslihu, dan adakanlah kebaikan semula dengan adakan pendamaian bainan nas, di antara manusia. Siapa dia? Manusia tadi, sama ada bini kita ke, adik-adik kita ke, siapa saja yang kita buat sumpah tadi. Nah, wallahu sami'un alim, sedangkan Allah Ta'ala itu maha mendengar apa yang ada dalam hati kamu kerana langgar, kerana bersumpah tadi. Al-alim, maha mengetahui hukum-hukum yang dia buat supaya kamu boleh langgar sumpah kerana idhi korba, kerana hubungan kerabat. Ayat berikut ni pula, ada juga orang sumpah tapi sumpah kerana lara. Sumpah nama Tuhan dah, tapi kerana lara. Ayat ni, wallahi, tapi wallahi itu kerana lara lah, bukan maksud dia. Dia bersumpah tidak maksud gitu. Kalau tadi sumpah maksud betul, dia bersumpah tak nak balik mobil ni, jadi kena nak balik kan dosa pasal sumpah. Nah, ni pula ialah orang yang bersumpah dengan lara. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tidak mengambil dosa. Khidhukum tu tidak ambil dosa ke atas kamu, billagwi, kerana lara, fi aymanikum, dalam sumpah-sumpah kamu. Iaitu orang Arab ni dia kata wallahi, wallahi, dia tak masuk pun dia bahasa dia gitu. Maknanya sumpah begini tidak dikira, tidak dikira bersumpah. Orang Arab kalau wallahi pakaian ni gini dia kata. Dia bahasa dia bukan bersumpah tu. Tapi orang Melayu tidak gitu. Kalau kata wallahi mana betul, di atas bangsa tu lah. Walakin, akan tetapi, yu'akhidhukum, Allah Ta'ala akan buat hukum, ambil hukum, ambil dosa ke atas kamu, bima kasabat qulubukum, dengan sebab yang kamu niat, dengan sebab niat kamu yang terkandung dalam hati-hati kamu. Ni niat nak buat, cuma tak boleh buat dia memang dia nak buat dah. Tu boleh duduk meja. Bini kan. Apa dia? Zainal. Boleh kalau. Jadi Allah Ta'ala ambil hukum, ambil dosa ke atas kamu dengan sebab niat yang terkandung bima kasabat tu, dengan apa yang kamu buat, qulubukum, yang ada dalam hati, iaitu niat nak buat. Dia tak buat tu kerana tak ada peluang nak buat Dia tak buat tu kerana tak berpeluang nak buat Memang dia nak buat dah, cuma dia tak peluang je nak buat. Yang macam ni dosa kerana niat jahat. Dianya misalnya dia nak berzina dengan satu orang, memang dia niat betul dah, cuma tak jumpa dengan perempuan tu gitu. Ada lagi misalnya satu orang syirik kebatuhan iaitu dia kata burung hantu kukuk. Dia percaya burung hantu kukuk ada orang nak mati, dia percaya, memang yakin dia percaya. Tapi dia tak kata ada orang nak mati itu kerana tak ada burung hantu kukuk. Maka bila burung hantu tu kukuk atau rumah waktu malam, maka dia pun kata ada orang nak mati, laksanalah. Cuma dosa tu tak serupa dengan buat lah, kurang sikit lah. Iaitu syirik ke Tuhan ni ialah akidah. Dia ada dua, ada satu syirik yang tidak akidah, ada syirik yang bersama dengan akidah.
akidah dia gitu, dia pun buat gitu. Ada juga buat syirik tapi dia tidak akidah dia gitu. Ada juga. Tapi kebanyakan manusianya ialah dia percaya begitu, kemudian dia buat. Sebab tu syirik ni kena ajar kepada orang benda betul gitu ya, supaya dia boleh buang daripada hati dia. Jadi sini ialah dia ada niat, dia bersumpah. Dia bersumpah ni dalam keadaan bersumpah, dia bersumpah dia nak buat satu perkara, tapi dia tak buat kerana tak ada peluang nak buat ya. Maka sumpah begini dia kira dosa. Dosa tu tak serupa dengan buatlah, kurang sikit lah. Wallahu a'lam lah yang sebenar Allah Ta'ala macam mana. Tapi Allah Ta'ala kata wallahu ghafurun halim. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha pengampun bagi orang yang ada niat, ada azam gitu. Niat azam nak buat. Halim, maha tabah dia, lemah lembut dia terhadap makhluk dia, dengan tunggu manusia itu satu hari akan bertaubat. Lilladzina yu'luna min nisaihim, iaitu khas bagi orang-orang yang ilat dipanggil, bahasa Arab dipanggil ilat, terhadap isteri-isteri mereka. Tarabbasu arba'ati ashhur, maka perempuan tu kena tunggu 4 bulan. Lepas tu dia report majlis agama, tak ada apa-apa, boleh tuntut cerai, tak ada apa-apa. Dia bersumpah tak nak balik rumah bini dia, ilat dia panggil. Sumpah ilat dia panggil. Aku tak nak tidur dengan bini aku ni 6 bulan misalnya. Dia sumpah tu, dia panggil sumpah ilat dia panggil tu. Ni dia panggil sumpah ilat dia panggil nah. Ada banyak dalam hadis ni, saya beritahu reka-reka sini. Saya nasib baik ni pasal Ustaz hadis saya sengaja bawa dah ni. Jadi tak payah saya urai banyak-banyak hadis ni. Nah, hari Ahad ni start Mishkat sini. Mishkat pun Sabit sini. Hari Ahad pagi dan petang. Malam tu saya ngajar tafsir. Saya nak dengar, lama tak dengar Mishkat. Ha? Anak saudara Ustaz Syakur. Sambil-sambil training. Dah training dah, tapi kita kira training lah untuk ajar habis. Jadi 2 orang mengajar kitab Mishkat ni, 2 orang. Satu lagi Ustaz Zul. Jadi minggu ni dia datang, minggu depan Ustaz Zul datang. Jadi 2 kitab Mishkat tu, jilid pertama dia mengajar. Jadi oleh kerana Ustaz Syakur mari dulu, maka Ustaz Syakur mengajar jilid pertama. Jilid kedua, bila Ustaz Zul mari, dia ajar jilid kedua. Jadi dia mudah nak tahqiq lah hadis-hadis ni. Dia banyak ilmu yang dia belum amal kan. Jadi kita bagi dia peluang amal. Sebab kalau dia tak mengajar Mishkat ni, dia tak boleh mengajar Sunnah Sittah. Walau dia habis dah mengajar hadis tu, Sunnah Sittah tu, ustaz dia larang daripada dia mengajar, sehingga dia mengajar Mishkat ni habis. Nah, jadi kita tolong diri kita dengan tolong dia mengajar kitab Mishkat, supaya lepas pada ni dia boleh mengajar misalnya Tirmizi ke, Abi Daud ke, Nasa'i ke, Ibn Majah ke. Nah, kalau Ustaz Salah mengajar Bukhari, lepas tu dia mengajar lah, boleh mengajar surah lain apa. Kalau dia habis, 2 orang ni habis Mishkat ni, maka bolehlah kita suruh dia mengajar kitab-kitab lain, kitab Tirmizi ke, Abi Daud ke. Jadi kalau siapa-siapa ada duit, bolehlah start tempoh belilah 6 kitab sahih. Nah, baru beli yang 1 baru Bukhari. 6 kitab ni kena beli dah, kalau kita ada azam nak belajar. Nah, saya beli kitab ni sebelum saya belajar lagi. Saya beli kitab 6 biji. Dan saya ada berbagai versi pula saya beli.
Bukan satu versi saja, ada berbagai cetakan lah. Jadi bila jumpa di kedai-kedai itu beli aja lah. Nah, Bukhari ada, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abu Daud. Semua ni yang ada sanad. Yang beli yang terjemahan yang Arab. Yang terjemahan beli untuk kita buat kajian umum sendiri ialah wasabiqun as-sabiqun kan kita ni orang dulu daripada orang dulu. Awak nak beli kitab ni pun tak ada orang jual ni. Nak beli Bukhari tu kena tepuh. Bukhari yang masyhur tu kena tepuh juga lagi. Awak ingat nak beli Tirmizi mudah. Kena tepuh tu supaya mereka tu boleh hantar lagi ke kita. Tak ada orang nak belajar ni tafsir Quran dan hadis ni. Tak ada permintaan. Maka peniaga-peniaga tak import lah benda tu. Kan? Jadi dia import lah, macam Riyadhus Salihin dia import lah. Riyadhus Salihin Imam Ghazali tu apa? Ihya Ulumuddin tu berlambak-lambak lah tu. Yang ori ni tak ada siapa belajar. Jadi saya tak mengajar dah. Saya tak mengajar dah hari Minggu. Hari Minggu saya tak mengajar. Saya kata-kata saya nak dengar hadis pula. Malam tu saya mengajar lah malam tu. Jadi kelas hari Sabtu Ahad ni saya tak mengajar. Kalau saya ada sini, saya nak dengar hadis. Lama tak dengar. Bila mengajar ni tak boleh dengar hadis. Kita nak dengar lah. Nak apa dia panggil refresh ya. Saya ada sanad miskat ni. Miskat saya ada sanad juga. Bukan ada boleh mengajar juga. Cuma saya nak dengar. Saya dengar dulu. Lama tak baca ni. Semenjak mengajar 8 tahun ni tak baca lagi ni kitab miskat ni. Saya lah. Jadi Cik Ahmad boleh order ni. Kita ada dah ni. Dua Bukhari dengan miskat. Bukhari 100, miskat 80 dah. 80 ringgit. Miskat tak banyak ni. Atau ada 10 jilid je. 10 kopi je. 10 set je. Tak apalah, photostat dulu lah. Jadi khas bagi orang-orang yang buat ilat kepada isteri-isteri dia tu, tarabbasu arba'ati ashhurin. Maka perempuan itu hendaklah tunggu selama 4 bulan. Lepas 4 bulan tu dia pun pergi report ke majlis agama, tutup cerah, habis cerita. Cerah, tak ada pasal-pasal. Dia yang bersumpah kerana nak marah ke apa ke. Dia nak balik kan, dah bersumpah dah. Ni perangkap lah kau ni. Yang terbaru sekali ni yang buat tu, jangan siapa-siapa buat, ingat jangan siapa-siapa buat, iaitu dia buat apa dia panggil lepas kahwin tu, dia panggil apa? Satu lagi tu, sumpah apa? Taklid. Jangan siapa-siapa dia buat taklid dah dengan bini. Siapa-siapa yang buat taklid ni saya jumpa ni cerah belaka. Langgar atas taklid tu juga dah. Taklid yang dia kata tu, dia janji tu. Janji dengan bini dia. Ada seorang tu dia nak beritahu dia selalu berjudi. Dia pun taklid dengan bini dia. Kalau saya berjudi, jatuh talak lah kita dua. Dia pun pergi judi, jatuh talak, tak ada apa-apa. Awak jangan taklid, jangan. Paksa macam mana ke bini, jangan taklid, jangan. Abu buat saja cerah dengan bini. Tak tahu berapa orang dah saya jumpa ni. Lagu ni belaka. Ada seorang tu dia kahwin muda. Taklid, paksa ke bini dia, cerai dengan bini muda tu. Taklid. Kalau cerai pun, kalau nikah pula jatuh talak. Dia pun kahwin jatuh talak sungguh. Jangan. Apa saja jenis taklid jangan buat apa-apa. Yang taklid kerajaan Malaysia buat tu serabut dah tu. Serabut dah saya tu. Tapi dia ada molek dia pun ada pasal manusia tinggal bini ni lebih pada 4 bulan ni ramai sangat. Tapi tak patut buat juga saya.
Tapi mereka fikir boleh patut buat. Dia boleh berangkat masa nak kahwin tu, ya boleh. Lepas pada akad nikah, kalau orang tu tak nak taklik, tak ada apa-apa tu. Pasal nikah dah. Jadi lepas pada 4 bulan dia kena cerai bini dia, ataupun dia kena langgar sumpah dia. Lebih pada 4 bulan bini dia pergi komplain lah, majlis agama, jatuh salah, tak ada pasal-pasal. Dia sumpah, aku sumpah, dia panggil sumpah ilah, dia panggil, iaitu tak nak tidur dengan bini dia selama 4 bulan ke atas. Tak nak tidur seminggu pun tak boleh sumpah. Sumpah tak nak tidur seminggu, kau sehari kau tak boleh belakang. Allah, dah tak mahu kan, tak mahu, sudah gitu, senyap saja sudah, dia ada gatal mulut tu. Nah, saya sakit hati benar ni pasal saya jumpa ramai ni lagu ni belakang ni. Lepas tu tanya ustaz macam mana, ustaz saya buat dah ni taklid. Jatuh talak lah. Dia beritahu tu jatuh dah tu. Dia beritahu tu, dia tahu dah jatuh talak ya. Cuma nak suruh kita mengiyakan tidak jatuh, mana boleh. Dah dia berjanji dah. Aduh. Ada yang sumpah gini tak? Ada dia taklid gini. Kalau kamu keluar pergi rumah bini, bunuh perempuan bini dia lah. Bini dia satu lagi tu. Kalau pergi rumah bini dia tu satu lagi tu, jatuh talak. Jatuh tu. Atau kalau kamu telefon kau, SMS ke bini aku satu lagi tu, jatuh talak. Jatuh. Mesti SMS. Ya. Allah, nak tengok orang perempuan jadi lebih garang daripada rimau, boleh ya. Masa kahwin gini, maka dia buat belaka lah. Jangan taklid. Nak marah nak apa tu cerita lain. Taklid tu jangan. Jatuh talak tak ada pasal-pasal. Biasanya taklid gini saing suka, dia saing pula dah taklid tu, saing pula. Allah. Nah. Aduh, hai. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali kepada isteri dia, kembali bukan kembali saja bersetubuh. Pasal lebih pada 4 bulan boleh komplain juga, balik tidur saja tak jadi. Jangan ingat baik-baik tu. Saya kena beritahu, kena tulis itu balik fa'in fa'u. Kalau dia balik tidur tak subuh, kalau bini dia komplain, tak ada apa, bini reda tak apa. Ada dengar ke ustaz-ustaz ngajar gini di masjid? Tak ada. Dia cerita pasal nikah kahwin, nak nikah, kita ambil wudu, baca Fatihah, zikir, baca doa, gitu. Fa inna Allah ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi manusia yang buat ilak, kemudian dia langgar sumpah dia supaya dia boleh rujuk balik kepada bini dia. Ar-Rahim, amat berkasihan pada orang yang berdosa. Wa in azamu, dan jika kamu berazam at-talaqa, untuk mencerai, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengar dah hati kamu tu, dengar dah. Alim, Maha mengetahui. Jadi nak tipu tak boleh lah. Dia kata dia cerai dah, tapi dia kata saya tak kata pun begitu. Dia kata dah. Allah Ta'ala tahu ke tak? Tahu. Nak tipu siapa ni? Duduk sekali tu mesti nak jadi. Wal mutallaqatu, dan para isteri yang diceraikan, tarabbasna, maka hendaklah dia menahan diri, bi anfusihinna, menahankan diri mereka, salasata quru, 3 kali suci, 3 bulan 10 hari lah. Tahan diri
Makna iddah dia ialah 3 bulan suci atau 13 hari, 3 kali suci 13 hari. Wala yuhillu lahunna, dan tidak bolehlah perempuan iaitu janda-janda tadi an yaktumna untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidak bolehlah janda-janda tadi selepas habis iddah untuk menyembunyikan ma khalaqallah, bayi yang Allah Ta'ala cipta, fi arhamihinna, yang ada dalam rahim-rahim mereka, in kunna yu'minuna billahi, in yu'minna billahi wal yawmil akhir, sekiranya orang perempuan itu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Iaitu dia tidak lepas pada 13 hari itu, dalam 3 bulan tu dia kata dia tak mengandung, tak nampak perut dia mengandung, tak nampak. Dia apa kata dia tak mengandung, sedangkan dia tahu dia mengandung. Maka perempuan gini tidak boleh kahwin. Ni banyak cerita ni, termasuklah orang zina. Ada hadis Nabi, sekiranya tuan hamba dia tu bersetubuh dengan hamba dia, kemudian ada orang berkenan nak kahwin dengan hamba dia, maka hendaklah tuan dia tu tidak boleh tidur dengan hamba dia tu selama 3 bulan 10 hari. Nak ada iddah juga bagi hamba abdi tadi. Kemudian lepas pada 13 10 hari itu bolehlah dikahwinkan. Tak boleh apa? Nah, awak boleh sah ke tak? Bersetubuh sekali itu tak lekat anak. Boleh garanti? Boleh siapa-siapa garanti? Tak boleh garanti, kan? Maka siapa-siapa yang berzina, perempuan tu yang berzina tu, perempuan tu tidak boleh kahwin selepas sehinggalah 3 kali suci, baru dia boleh kahwin. Yang berlaku lalania, bila dapat tangkap tu kahwin. Ada majlis besar-besaran apa, eddahnya eddah ni lah eddah setubuh tu tak buat lagi, maka perkahwinan tu tak sah. Nikah semula. Baik. Maka ada di Ipoh sana ada kes, murid saya tu di Ipoh sana ada kes di mana yang berlaku kepada saudara dia, tak tahulah buku dia ke siapa, tak tahulah. Dia kata dah kahwin dah, masa kahwin tu baru besar. Saya kata ginilah, awak suruh dia, dan surat nikah ada kan, surat nikah ada, maka suruh bapak perempuan tu kahwinkan senyap-senyap. Surat nikah ada dah, suruh kahwinkan. Pasal itu pun kena edah juga lah. Sebuah last sekali bila lepas pada tempoh tu barulah boleh kahwin. Kena pisah tempat tidur. Kalau tidak anak tu zina, anak zina dah pula tak boleh jatuh saka. Kalau anak yang dapat tu anak perempuan, dia kahwinkan pula, dia jadi wali. Oh, banyak cerita ni, banyak fitnah dia panggil. Budak tu tak boleh pesaka. Kalau anak tu anak perempuan pula, tidak boleh dia walikan. Selepas nikah itu anak dia layak tu siapa? Tak layak, ada zina tak layak. Kena beri wasiat. Kena beri wasiat lah kepada anak zina tu. Ada lagu mana orang lah, tapi kena buat lah. Jadi dia tidak boleh jadi wali untuk anak zina dia. Ini masalah ni.
masalah banyak ni. Kerana nak kahwin payah, nak berzina mudah. Lepas tu bila berbesar, maka anak tu dia buang kan. Satu hal dah pula. Nak berzina tak ada siapa dia larang. Nak menikah tu payah. Menikah sampai mas kahwin 18,000, 20,000. Karut-karut belakang. Kita tengok lelaki lah. Kalau lelaki itu mampu, kita boleh lah anak-anak. Kalau lelaki itu jenis miskin, kena murah sikit lah. Faham? Saya dan perempuan saya yang pertama tu saya beri 1,000 mas kahwin. Biasa saya tanya, berapa ni mas kahwin? 1,000 juga lah. Kalau awak nak beri lebih kepada menantu awak ke awak, kata gitu. Yang kedua tu saya tengok yang keluarga dia tu berada sikit. Saya pun kata, dia tanya berapa mas kahwin, saya kata ikut awak. Saya kata gitu, ikut awak nak beri berapa. Saya tak sebut tak. Dan saya tak tahu sampai sekarang ni berapa mas kahwin. Saya tak tahu dalam kepala. Saya baca lafaz tu tapi saya tak ingat apabila ni. Berapa mas kahwin tu. Saya yang kahwinkan anak saya. Awak jangan kahwinkan, jangan suruh Pak Imam kahwinkan anak awak. Jangan. Allah, apa ni. Mudah ya. Awak kahwin boleh. Mana nak kahwinkan anak boleh lah. Kalau awak sendiri tak boleh nak akad lafaz kahwin tu, mana awak tak layak nak beri wali kepada anak awak lah juga. Nasabah sikit kan. Awak pun kahwin, macam mana awak tak boleh kahwinkan anak awaknya? Saya kahwinkan anak saya nama sekian, dengan anak ni nama sekian, mas kahwin sebanyak sekian-sekian wal. Lagu tu ya. Payah. Tak payah. Lepas tu kita ya, Tok Imam tu duk seh semaya ajak tu. Macam mana tu awak nak suruh dia jadi wali awak tu? Alah, saya cakap terang-terang sini, serabut kan. Syekh tunggu kubur lagi, apa lagi, macam-macam dah. Pak Imam karu ni. Kalau yang tidak, tu tak apalah. Pasal apa tu takut nak kahwinkan anak sendiri ni? Allah. Jangan. Saya suruh, esok tu suruh ayah Sofia kahwin kan, tak tahu macam mana tu. Suruh ayah Sofia kahwin kan Sofia esok. Tak tahu lah ke mana. Dia kahwin sungguh kedak, tak tahu. Kita boleh suruh ya. Jadi dia tidak boleh sembunyikan apa yang ada dalam kandungan dia. Jadi walau macam mana pun tempoh edah tu, walaupun dia tahu dia tidak lekat pun, dia tahu, tapi kena turut 3 bulan 10 hari tu jugalah. Nah. Wa ba'ulatuhunna, dan para suami pula, bekas para suami dia tadi, ahaqu, lebih berhak biraddihinna, untuk dia rujuk kembali kepada bekas isteri dia. Dalam banyak-banyak tu, lepas pada habis ada orang masuk Minang misalnya, dan termasuk yang masuk Minang ni ialah bekas suami dia. Tuhan kata lebih berhak bekas suami dia lagi kepada orang lain. Lebih berhak untuk kahwin balik dengan bekas isteri dia. Fi zalika, pada yang demikian kahwin semula tu. In aradu islaha, jika mereka tu ingin buat kebaikan, maka rujuklah lebih baik. Jadi walinya pula tidak, walinya pula bila anak dia sudah bercerai, anak dia yang dia kahwinkan tu sudah bercerai,
maka wali dia tu tak ada kuasa nak paksa anak dia tu nak suruh kahwin. Tak boleh. Bila anak yang janda tadi nak kahwin, dia kena setuju. Tak boleh kata tak boleh. Tak boleh. Janda ni dia saja yang setuju. Wali tu kena ikut ya. Kecuali wali tu tahu bakal suami ni orang jahat ke, orang syirik ke apa ke, bolehlah dia tahan. Kalau dia beriman, tak boleh buat apa. Boleh larang saja dia daripada kahwin, boleh larang sajalah. Nak tak jadi wali tak boleh. Jadi dia minta suruh kahwin ke dia tu, mana kena terus jadi wali. Tak boleh nak action lagi lah. Ni dia action tunjuk kedai dia lagi, tak boleh ya. Walahunna, dan bekas isteri itu mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ada hak ke atasnya, ke atas isteri itu untuk rujuk dengan cara ma'ruf ataupun tolak. Isteri dia tu ya, isteri itu, janda dia tu ada hak untuk tolak atau tidak. Walil rijali, dan bagi lelaki pula, alaihinna, bagi lelaki undang-undangnya, iaitu kuasa rujuk ni walil rijali, dan kuasa rujuk tu ke atas lelaki, alaihinna melebihi pada perempuan, darajatun beberapa derajat, iaitu yang boleh ada kuasa rujuknya ialah suami dia dalam masa iddah. Dalam masa iddah dia pergi kata, aku rujuk ke kamu, nikah baru ni. Daripada apa yang saya belajar, dia kata gitu tu sudah rujuk dah. Sama ada isteri dia nak kata nak, tak kira. Pasal dalam iddah tu masih lagi isteri dia. Mazhab Hanafi, kalau dia bersetubuh dengan bini dia dalam masa iddah tu, dia kira rujuk dah. Mazhab Hanafi tak kata apa-apa. Dia biasanya bercerai ni 2 minggu ya. 2 minggu ya, tunjuk action masing-masingnya. Lepas 2 minggu tu mula dah lah, mula kata dah belakangnya, tak usah cakap banyak lah. Alah, awak pun lebih kurang ya. Setakat 2 minggu tu boleh lah, lepas pada tu mula. Jadi tidak boleh isteri yang diceraikan tu, ni ayah ni bini saya ni, saya cerai dah, bawa balik ke rumah ayah dah ni. Tak boleh bawa balik bini kita rumah mak dia, tak boleh, rumah ayah dia tak boleh. Cerai, duduk serumah tempoh iddah tu. Sebab awak memang kena beri makan pada dia pun. Ada faham? Dia nak rujuk lah. Macam mana kita ni? Boleh selotok lah. Alah, ni hantar balik sana, abang iparnya, kakak iparnya, ni saja bukan? Mak mentua ke bapak mentua pun masuk daun juga. Habis. Nak telefon tak angkat dah. Bila telefon pula kata udah dah. Nak jumpa pergi rumah kita pintu, balik keluar adik ipar yang baik selama ni sudah jadi garang dah. Tak usah. Bila bercerai, duduk rumah sendiri, duduk rumah tu juga. Cerai hantar balik masalah ni. Pasal biasanya 2 minggu lepas pada tu dia sejuk dah. Maka bila dia sejuk tu, dia nak rujuk dengan bini dia tu. Nak rujuk tak boleh, bini duduk rumah mak mentua tu. Nak pergi rumah mak mentua kan, mak mentua sudah keluar taring panjang ni, cekal taring ni. Bulu tekak pun keluar dah ni. Kuku kaki pun keluar juga ni. Tak boleh dah, bukan? Adik-beradik pun semua, yang dulu kucing-kucing semua sudah jadi rimau bintang lah korang. Adik-beradik.
Adik-beradik, ya kakak ipar, adik ipar tu sudah jadi atur raya lah. Mana buat macam mana? Ya bini kita nak cakap kita ni, tak boleh nak cakap pasal dihalang oleh mereka ni. Maka jangan hantar balik. Bercerai, duduk rumah tu lah. Macam mana gaduh pun, gaduh dalam rumah tu lah. 3 bulan 10 hari itu, 100 hari itu, duduk rumah tu lah. 100 hari itu. Okey. Saya baru ni ada anak saya seorang. Bini dia nak cerai. Saya beritahu ke perempuan saya, beritahu lah. Natu kita tu nak minta cerai tu. Saya kata kepada isteri saya kata, awak jangan masuk campur. Ikut dia, nak cerai macam ni, ikut dia. Lepas tu anak saya pun beritahu. Saya kata bini saya, awak jangan masuk campur. Dua dah dah. Lepas tu bakal besan pula mari rumah. Saya pun nasihat lah besan, kata janganlah masuk campur budak-budak ni, dia bergaduh. Kita suruh dia rujuk balik lah. Saya kata gitulah. Kalau boleh kita orang tua ni jangan masuk campur lah. Dia pun masuk campur, cerai jugalah akhirnya. Lepas tu masa nak balik mari sini, dia bawa cucu saya pun kan. Dia hantar dah. Nak hantar ke airport takut jumpa saya. Jadi hantar sama Ustaz Solah. Bapa mentua dia. Biasa saya lah. Jadi segam-nyegan lah. Anak dia pun tak kahwin-kahwin pun lagi. Dia jangan masuk campur ya, nah. Jangan masuk campur. Adik-beradik kita yang nak cerai ke, nasihat supaya rujuk ya. Jangan sekali-kali awak berpihak dengan adik awak ke, dengan adik ipar awak tu. Jangan masuk campur lah. Beritahu supaya rujuk balik ya. Kalau awak tak awak berpihak, dia tak lama dia suami isteri ni, dia tidur sekali kan. Dia mari masa kata dia tu, dia berujuk balik. Awak tu jadi musuh dia jadi. Tak ada pasal-pasal. Saya berlaku pada saudara saya tu 10 tahun dia tak mari rumah saya, kini. Jadi saudara saya tu ajak saya pergi ke majlis agama, report hak suami dia. Begini, caci suami dia depan qadi. Tunjuk rujuk ni nak minta cerai yang begini. Kita ni tak ada hal lah. Saudara kita dia mari rumah kan, terbawa je lah. Saya tak kata apa, tapi dia racun kita dan kita pun berpihak lah ke saudara kita ni. dia belah suami dia, kita sudah jadi macam musuh kita je. Pasal dia duk torture kita ni, so berpihak pada dia ni. Satu hari saya dengan adik saya yang bosu pergi mancing. Balik mancing pukul 3 pagi. Kita rumah tu kunci, kita reti buka itu. Ada cara lah. Tolak tu tengok dua-dua tu lah dari kat Islam. Dia dengan suami kat Islam. Saya dah bila dia kata saya macam-macam ni hal suami dia tu, saya pun berpihak kepada dia lah. Jadi saya kata tuduh lah kepada suami dia tu. Suami dia pun, lepas tu saya halau suami dia tu keluar pada rumah. Kita tak tengok bini dia tidur dah hari dua ni. Allah dia kali. Masa tu budak lagi lah, umur dalam 30 gitu lah. 10 tahun dia tak tegur saya. Tak mari ke rumah 10 tahun. Bila cakap saja dia cakap saja saya, dia kutuk saya berat-berat lah. Pasal dia sudah rujuk dengan bini dia. Apa dia rujuk dengan suami dia tu kan? Ada apa kita musuh tak dia. Jadi pengalaman saya ni, awak jangan masuk campur. Nah, jangan masuk campur sekali-kali. Jangan. Walau macam mana pun dia nak pikul, macam mana pun dia nak pikul gajah ke, pikul badak sumbu ke, ikut dia. Nah, kita tolong tu ialah tolong bau rumput gitu. Nah, ingat tu, jaga. Pasal kalau kita masuk campur suami isteri ni, dia
Saya cakap terang-terang masa saya kata ni lah, bila dia berasa dia tu sudah nak rujuk dengan kita tu akan jadi musuh, tak ada masa-masa. Jadi lebih baik kita suruh dia rujuk balik sebaik aja. Nasihat supaya baik. Baik, sambung. Sarah kuat-kuat tadi ni. Ada ayat ke berapa kita ni? 22:9. Nanti minah air sekejap. Nak habis 4 muka surat ni, dah main gini ni. Kita ada cerita tu ni, cerita nikah kahwin. At-talaqu. Talak yang boleh dirujuk marrataini, 2 kali. Kesnya ialah musyrik Mekah, dia boleh cerai isteri dia tu beratus kali. Musyrik Mekah. Dia edah serupa kita ke? Serupa. Kita tiru dia sebenarnya, bukan dia tiru kita dah. Kita tiru syariat Nabi Ibrahim lagi, iaitu cerai ni 3 bulan 10 hari, lepas tu rujuk. Kalau tak lah rujuk lah tempoh tu, jatuh talak. Musyrik Mekahnya bila sampai 3 bulan, dia pun pergi rujuk bini dia. Aku rujuk, kahwin dengan aku dulu. Dia pun belah. Dia mari pula 3 bulan pula. Dia mari. Dia pun kata aku rujuk kamu. Lepas tu sudah tu dia keluar rumah tu, dia pun kata aku cerai kamu. Macam gitu. Jadi orang nak kahwin bini dia pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Jadi dalam Islamnya, bercerai yang boleh rujuk 2 kali saja bercerai. Oleh sebab itu jangan sekali-kali awak hidup ni sekejap-kejap cerai, sekejap-kejap cerai, cakap tu. Siapa yang duduk di mulut dia ni cerai, tak lama jatuh talak. Jangan sekali-kali ucap, bercakap hak cerai ni dengan bini kita ni, bercakap saja pun tak boleh. Bergurau pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jangan. Nah, mudah benar jatuh talak. Kita olah-olah cerai, jatuh talak, tak ada apa-apa. Dua kali lah. Fa'imsakum bil ma'ruf, maka tahanlah diri kamu, sini suami, tahanlah diri bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, iaitu dengan tidak cerai dia, sambil beri nafkah pada dia dalam tempoh 2 kali cerai tu. Jangan hantar balik dia tu ke rumah mak dia. Jadi kalau dia nak balik pun jangan bagi balik. Nah, bila dia balik saja payah awak. Ada yang terbaru ni kan, yang moden sikit ni, dia tak nak cerai, dia kata kita pisah dululah lama 6 bulan. Kau tak pernah dengar? Dia tiru Mak Saleh, jatuh talak tu. Dia berpisah 6 bulan. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu, sampai lepas pada 4 bulan tu, isteri dia pun pergi report majlis agama, jatuh talak. Tak ada masa-masa. Kalau sudah try lah. Wa tasrihum bil ihsan, dan lepaskanlah mereka. Sama ada kita nak kita tahan dia dengan cara makruf, dengan tidak cerai, ataupun cerailah mereka dengan cara baik. Maknanya jangan duduk balah-balah lah. Tapi kebanyakan yang bercerai ni tak cakap. Jangan cerai tak cakap. Wala yahillu lakum, dan tidak halal lagi untuk kamu an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, untuk kamu ambil balik mas kahwin tu, ataupun apa saja yang kamu beri pada dia, ambil balik. Bila cerai tu, ambil balik. Sumpah aku tu, cincin aku beri tu, jangan, tak boleh berlakor. Mas kahwin tu aku bagi dulu, mari balik. Sumpah aku beri tu. Duit deposit aku beri tu, duit dah masuk akaun tu, mari balik berlakor. Tak boleh. Apa yang sudah diberi tu
Tuhan kata wala yahillu lakum, tidak halal lagi bagi kamu an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, untuk kamu ambil balik daripada mas kahwin ke ataupun apa saja yang hadiah yang kita beri pada dia. Tak boleh lah. Dia ada ni, Tuhan sebut ni pasal ada ni, minta balik ni. Bagi gelang ke bagi tu. Jadi si isteri ni berilah gelang tu pasal dia hadiah kan. Tak boleh lah, dah beri dah tak boleh. Illa an yakhafa, melainkan kedua-duanya khuatir alla yuqima hududallah, bahwasanya mereka tidak boleh tunai hudud Allah, iaitu hukum Allah. Hudud lah mereka dah kata tu. Tapi sini hudud sini ialah hudud tentang nikah kahwin. Iaitu di sininya sekiranya dia perkahwinan ni gini. Perkahwinan ni kita hidup atas muka bumi ni sementara saja. Jadi dalam masa sementara saja tu kita bolehlah ambil nikmat daripada pasangan kita tu semasa kita hidup. Pasal tujuan hidupnya bukan nak kahwin. Tujuan hidup ialah untuk beribadat pada Allah. Tujuan hidup tu. Jadi dalam tempoh tu kita boleh kahwin, kita boleh apa. Yang isteri pun begitu juga. Pasal masing-masing dia ada tanggungjawab masing-masing untuk balik jumpa Allah belaka. Jadi nikah kahwin ni, nikah cerai ni adalah untuk jaga hukum Allah saja. Jadi sekiranya hukum Allah ni tidak boleh dijaga, apabila berlaku tidak sesuai lagi suami dengan isteri itu duduk bersama. Kalau dia duduk bersama, maka dia akan langgar perintah Allah. Maknanya sama ada suami itu akan buat jahat kepada isteri ataupun isteri itu buat jahat kepada suami. Maka hukum rumah tangga itu sudah jadi rusak, menyebabkan boleh buat dosa. Maka siapa-siapa yang takut dia tu buat dosa, maka bolehlah dia tebus talak, dia panggil. Si isteri itu tebus talak. Dan dia suruh suami dia cerai, dan suami dia tak cerai. Misalnya suami dia ni ada perangai pelik, menyebabkan tak harmoni dalam rumah tangga. Jadi isterinya sudah beberapa kali buat dosa kata ke suami itu jadi dosa kan. Tak layan suami dia ke apa ke, semua tu buat dosa lah ke. Jadi oleh kerana dia takut dia buat dosa, maka dia minta cerai. Minta cerai di sini ialah tebus talak. Fa in khiftum, maka sekiranya mereka terbimbang alla yuqima hududallah, bahwasanya kedua-dua tu tidak boleh laksana hukum Allah lagi, iaitu dengan hidup cara aman tak berdosa. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa ke atas dua-duanya fima untuk bercerai itu. Fima sini fima ftadat bihi, untuk pada perempuan tu minta tebus talak. Tapi tebus talak ni tidak boleh melebihi daripada mas kahwin yang dia sudah bayar. Mas kahwin itu dia beri berapa, maka tidak boleh melebihi itu lah. Tuntut. Jadi suami itu tak boleh minta lebih lah tebus talak. Tapi biasanya atas mas kahwin berapa, mas kahwin yang, sebab tu yang Kuala Lumpur ni tak berapa betul ni, mas kahwinnya RM70, RM80, tebus talak RM80. Jadi hantarannya RM30,000. Tu ni masalah. Dia tidak ada hukum hukum yang buat tu, adat yang buat tu tidak ada. Dia kena sama berat lah, kena. Tilka hududullah, itulah dia hudud Allah. Fala ta'taduha, jangan sekali-kali kamu melanggarnya.
Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hudud Allah, fa ulaika humudz zalimun, maka dia tu orang yang mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan cara buat dosa. Aneh pula Cina buta. Ada belaka ni Cina buta. Fa in talaqaha, jika diceraikan perempuan itu kali yang ketiga, wala tahillu lahu, maka tidak halal lagi untuk dia rujuk balik kepada isteri dia tu. Mim ba'du, selepas daripada, tidak halal bagi dia. Mana kecuali macam mana? Mim ba'du, iaitu selepas pada dia cerai itu tadi, hatta tankiha raujan ghairahu, sehinggalah perempuan itu, janda dia itu kahwin dengan pasangan lelaki yang lain selain daripada bekas suami dia. Bila cerai ni talak 3 ataupun cerai 3 kali, maka tidak boleh lagi si isteri itu suami itu rujuk balik kepada bekas isteri dia. Bila dia cerai kali yang ketiga tu, iddah dia masih 3 bulan juga, 3 bulan 10 hari juga, tetapi dia tak ada peluang nak rujuk langsung dah. Tak ada langsung. Tempoh tu tak ada langsung dah. Fa in talaqaha, maka jika lelaki yang kahwin pada janda dia tu menceraikannya, syarat kena setubuh, selepas setubuh kena iddah. Syarat dia, bukan kata kahwin lepas kahwin cerai, bayar duit, cerai, tak boleh. Kau tak payah nikah, lepas nikah tu ambil surat nikah tu, lepas tu cerai hari yang sama, cerai, lepas tulis surat cerai, dosa pun dia pun kahwin balik, tak boleh. Iddah mesti ada juga. Lepas tu suami baru tu kena setubuh dengan dia, baru dia boleh kahwin. Ini ayat ni kena mari hadis Nabi. Daripada hadis Nabi SAW, itu ada satu sahabiah Nabi SAW bercerai talak 3 dengan suami dia, iaitu sahabat Nabi yang lain. Maka sudah cerai talak 3 saat ni, dia kahwin dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Lepas iddah, perempuan tu kahwin dengan satu orang lelaki yang lain. Lepas kahwin dengan seorang lelaki yang lain, cerai pula dengan lelaki yang lain tu. Lepas pada iddah, perempuan tu mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak saya rujuk dengan bekas suami saya yang cerai saya dulu, talak 3? Nabi pun tanya, reka-rekahnya gini, adakah suami kamu setubuh pada kamu? Dia kata, suami saya tu tak ada nafsu. Itulah reka-rekah dah. Maka Nabi kata lah, tak boleh, kamu tak boleh kahwin dengan suami kamu dulu, tak boleh. Melainkan kamu kecapi madunya dan dia kecapi madu kamu, baru boleh kamu kahwin dengan bekas suami kamu dulu. Tak boleh kahwin juga dia. Jadi Cina buta ni tidak boleh apa? Tidak boleh kita kahwin lah. Kalau yang pasangan dia tadi, yang kita upah tadi, Malaysia ni upah ni untuk kahwin tu, dia cari orang-orang bodoh nikah dengan bini dia, bayar duit sekian-sekian banyak. Tak ada ke di Kuala Lumpur? Tak ada? Tak ada? Tak ada yang dengar betul. Oh, saya di Kelantan sana ada jumpa, dia cerai 3 kali, kemudian dia upah satu orang bodoh nikah dengan bini dia.
Lepas nikah tu selotok dengan qadi, cerai dan keluar surat cerai. Lepas 3 bulan dia pun rujuk balik dengan isteri dia. Boleh anak 10 orang. Anak tu zina batal. Jawab dia. Anak yang sulung daripada perkahwinan tu cerai talak 3 pula. Dan rujuk pula gitu juga. Boleh anak pula, tak tahu. Lepas tu dia kahwin ke anak-anak dia tu pula, yang perempuan tu. Wallahu a'lam lah saya. Mati dah dia. Saya tak nak beritahu nama, tak boleh. Tapi bendanya berlaku gitu. Jadi dia bini muda, boleh anak. Jadi anak bini muda tu ya sepatut dapat pesaka dia. Anak bini tua dia tu, ya dia sebelum pada cerai boleh anak tu ya jalan boleh dapat pesaka yang anak lain tak boleh dapat pesaka belakang. Kenapa orang panggil Cina buta lah? Sebab orang Melayu panggil Cina buta. Dia upah Cina buta untuk kahwin bini dia. Asalnya cerita. Jadilah cerita Cina buta. Cina buta ni ialah cak kahwin olok-olok lah. Olok-olok kahwin. Dia syarat kahwin tu mesti setubuh. Lepas tu awak tak boleh paksa dia cerai. Ramai mana yang Cina buta dia tak cerai ke suami dia. Upah habis sampai masa dia tak payah cerai bini dia. Bini dia pun tak mau cerai dengan suami yang Cina buta. Oh ramai lah tu. Ramai. Dia buta lah. Dia buta lah. Dah dibuta kan. Jadi syarat tu cerita tu sikit lah. Jadi benda tu ada dalam hadis lah. Lafaz hadis tidak seperti saya kata ni. Saya beritahu tu supaya faham ya. Hadis tu panjang. Wa in talaqaha, maka jika sekiranya lelaki itu, suami dia yang kedua tu menceraikan dia selepas bersetubuh dengan dia sekali ke berapa kali tak kira, dan lepas pada iddah, bercerai itu dan lepas pada iddah, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa ke atas mereka berdua, iaitu isteri dan bekas suami dia yang cerai talak 3 tadi. An yatara ja'a, untuk dia rujuk kembali kepada suami lama dia. In zanna, jika kedua-dua tu yakin, an yuqima hududallah, jika mereka berdua tu yakin bolehlah teguhkan, boleh hidupkan hukum Allah, bolehlah dia nikah semula. Kalau lepas dia bercerai dengan suami yang kedua tu, tapi kalau isteri dia berasa suami dia masih lagi perangai lama, dia tak mau rujuk, tak apa. Nah, wa tilka hududallah, itulah dia hudud Allah. Yubayyinuha, yang Allah Ta'ala, yang dia telah terangkan kepada manusia, liqaumi ya'lamu, khas kepada kaum yang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala saja yang boleh buat syariat, manusia tidak boleh buat syariat. Wallahu alam. Kita sambung malam Ahad, hari Ahad malam Senin, hari Ahad malam Senin, malam esok di Majmu'ah dah.